Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Sabah 2023, kertas 2, soalan 6. So, tajuk dia adalah fungsi trigonometri. Soalan ini saya sudah ubah soal. Okay. So, jika cos 6A ni, dia suruh kami buktikan ini. So, kami nak mula dari kiri atau kanan pun boleh. So, saya mula dari kiri lah. So, cos 2x sama dengan cos x tambah x. So, sama dengan cos x minus sin x. So, sama dengan cos square x minus sin square x. Okay. Yang cos square x ni saya tukarkan jadi 1 tolak sin square x. Okay. Yang second term masih kekal. So, kamu akan dapat 1 tolak 2 sin square x. Soalan B tu, dia cakap ini adalah graf bagi suatu fungsi trigonometri lah untuk dalam domain ini. Dia suruh kami tuliskan persamaan graf fungsi trigonometri itu dalam bentuk A cos BX tambah C dengan keadaan A, B, C ada pembalas dan B lebih besar bersifar. Okay. So, sekarang kami tengok dia dalam 2 pi tu, dia ada berapa kitaran. Bentuk cos dia ada macam bentuk sayap kelawar kan. So, dari sini sampai sini 1 kitaran. Sini sampai sini 1 kitaran. So, bermaksud dalam 2 pi dia ada 2 kitaran. So, bermaksud B adalah 2. Okay. So, sekarang A kami guna maksimum tolak minimum bahagi 2. Maksimum adalah 1, minimum adalah negatif 1 bahagi 2. So, you can get 1. So, sekarang Y sama dengan cos 2x plus C. So, apabila kamu kandi apabila x sama dengan sifar, y sama dengan 1. So, y sama dengan cos 0 plus c. So, c equal to 0. So, bermaksud y sama dengan cos 2x. Soalan 2 tu, dia suruh kami dengan menggunakan paksi yang sama. Dia suruh kami lakar y sama dengan modulus sin x dalam domain yang sama lah. Lepas tu cari bilangan penyelesaian. Okay. So, saya padam ini dulu. Okay. So, saya lakar graf bagi y sama dengan sin x dulu tambah modulus dulu. Okay. So, macam mana nak lakar? Okay. So, dia akan bentuk dia akan lebih kurang macam ni. Okay. So, sekarang baru kami buat yang modulus ni. Okay. So, bermaksud dia akan menjadi, so bermaksud yang bawah ni tak ada yang bawah ni tak ada. So, dia akan menjadi something like this. So, ini you maafkan saya, mungkin saya tak selari lah sebab saya tak ada, bukan guna software. Okay. So, dia akan bentuk macam tu. So, sekarang dia minta kamu cari bilangan penyelesaian. Okay. Nanti ini mau sentuh pada satu ni saya lukis tak berapa smooth. Okay. So, dia suruh kamu cari bilangan penyelesaian. So, kamu tengok dia ada sentuh berapa? 1, 2, 3 and 4. So, bermaksud bilangan penyelesaian ada berapa? Ada 4